Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua pengguna Spark. Pada hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak mengubah profil ataupun stesen kerja kita sekiranya kita berpindah ataupun kita bergerak ke satu tempat yang lain. Okey, secara biasanya tuan-tuan dan puan perlu log masuk ke dalam Spark. Kemudian pada bahagian atas ni akan wujud satu butang yang edit profile. Klik di bahagian edit profile. Kemudian di bahagian edit profile, tuan-tuan dan puan kenalah memilih di mana nama sekolah ataupun apa-apa stesen tempat anda bekerja. Dan sekiranya tiada dalam stesen dalam daerah Miri, jika tiada, klik pada butang lain-lain dan masukkan nama sekolah tersebutlah. Manakala bagi sekolah yang berada di luar daerah Miri, klik pada luar daerah Miri, kemudian masukkan nama sekolah dan juga daerah dan negeri, di mana ianya akan secara automatik akan memasukkan terus nama sekolah ke dalam sistem Spark. Akhir sekali, klik simpan perubahan, dan apabila klik pada simpan perubahan nanti, tuan-tuan dan puan kena memasukkan nombor IC tuan-tuan dan puan sebagai pengesahan kepada perubahan yang saya nyatakan tadi. Itu saja daripada saya. Terima kasih.